Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang semua? Sihat? Terima kasih kerana klik video kecil Tonja. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih korang. Okey, semoga kita semua diberi kesihatan yang baik ya. Dipermudahkan segala urusan dan dilimpah mewahkan rezeki. Okey. Baru-baru ni kan isu mengenai hutang Pasura begitu mendapat perhatian ya. Sehingga kan dalam banyak-banyak komen saya baca di situ ada yang petik nama Fatah Amin, kata kenapa tak tolong, takkanlah dia orang bercerai dari tahun 2000 dia orang bercerai 2024. Sedangkan kes ini, hutang ni bermula kononnya daripada 2002 kan. So kenapa Fatah Amin tak tolong, takkanlah dia tak tahu, macam-macam komen yang saya nampak di setiap orang-orang post berita online post pasal hutang Pasura mesti akan terkait sekali nama Fatah Amin kan. So 2 hari lepas semalam saya nampak video siapa yang pernah tengok cerita tu, kita akan rasa bersimpati dan kita doa yang terbaik. Dengar tak? Saya pun tak boleh nak komen banyak-banyak sebab itu personal kita pun tak tahu bila kita akan diuji. Bila kita diuji tu kita pun tak nak orang macam simply kata kita bukan orang tahu kita tapi kita sebagai orang luar kita kena doakan yang terbaik dan kita tak kuasa itu tanya orang lain kan. Mami kepada anak saya Kata memang tak tahu benda lah tentang isu Zaman Yaman ni. tak tahu yang pasal tu baru dia keluar berita baru saya tahu. Okay. So untuk orang-orang nampak dah dengarkan apa yang Fatah Amin kata. Dan untuk orang-orang yang selalu petik nama dia tu sekian kenapa tak bantu, kenapa ni, dia sendiri pun tak tahu. Dan sebenarnya dalam masa isu-isu ni muncul, saya pun dah nampak lah komen-komen kata sebenarnya Fatah Amin tu tak tahu benda ni. Maksudnya dia tak tahu menahu pasal syarikat ni sebab itu ada atas nama Pasura saja dengan abang dia. So Fatah Amin ni dia tak termasuk. So dia orang memang tak tahu. Dan bila dengar penjelasan Fatah Amin, saya rasa memang dia tak dikira mengena. Dan lagi satu, dia minta yang baik-baik saja, doa yang baik-baik sebab katanya dia bukan orang lain, dia adalah mami kepada anak dia. Ingat tak betapa Fatah Amin ni kalau ada isu-isu yang mengenai Pasura, dia akan sentiasa untuk meminta orang lain untuk mendoakan yang baik-baik sebab dia adalah ibu kepada anak dia. Okay, so untuk korang-korang ni stoplah. Biarkan Pasura yang handle. Lagipun saya nampak yang Pasura pun dah ambil lawyer untuk handle benda ni. Dia pun, abang dia pun dah lantik peguam. So apa kesudahan dia saya pun tak tahu. Cuma bila isu ni timbul, nama Fatah Amin dipetik lah, inilah itulah, macam-macam orang kata. Dan bila ada video ni sudah menjawab lah yang memang dia tak tahu apa-apa. Kan? So stop. Orang-orang yang suka sangat nak petik nama dia, kata inilah kenapa dia tak bantulah, inilah itulah. Dia sendiri pun tak tahu. Macam mana nak bantu? Kan? Macam mana nak bantu? Dia kata dia tahu pasal hutang Pasura ni selepas berita keluar macam ni, baru dia tahu. Kan? So walaupun dia suami, korang bayangkan ya, dari tahun 2002 benda tu, 2022 dah timbul macam ni tapi dia tak bagi tahu pun Fatah Amin pasal benda ni. Mungkin sebab yang berkaitan tu hanya Pasura dengan abang dia. So Pasura tak nak libatkan dia sekali kan, macam mana? Sebab walaupun kalau diikutkan kan, walaupun dia Fatah Amin tiada dalam contohlah macam dia tiada apa-apa kepentingan dalam tu, tapi dia kan suami. Takkan Pasura tak bagi tahu apa-apa. Itu sajalah. Kita tak payah ini itu. Cuma saya nak jelaskan di sini untuk orang-orang yang mengata Fatah Amin tu, korang dah dengar tadi, dia tak tahu benda tu. Okay, apa kesudahannya nanti kita tahulah. Dia hanya kata doakan yang baik-baik untuk mami anak dia. Dia tak nak korang kutu-kutu Pasura tau. Korang boleh stop lah kutu-kutu Pasura ni. Aku tengok ni komen ni macam-macam pasal Pasura. Sakit pula hatiku. Walaupun saya ni marah tau, macam bengang juga lepas dia bercerai sebab cakap macam ni, cakap macam tu. Tapi kalau tengok orang kutu-kutu dia pun sakit pula hatiku. Sakit juga hatiku. Saya ni peminat dia sebenarnya. So semoga semua baik-baik saja. Saya harap Fatah Amin dengan Pasura berbaiklah walaupun dah bercerai, berbaik. Untuk macam ibu-ibu yang lain bila ada memerlukan ibu bapa, so Fatah Amin dengan Pasura boleh hadir. Bila Fatimah dah bersekolah nanti, buanglah semua yang keru-keru tu.
bila mana diperlukan seorang ayah dan ibu, seeloknya, sebolehnya, kalau boleh, dua orang tampil tanpa ada rasa permusuhan walaupun dah bercerai kan. Macam yang Sahnas Ahmad, macam yang Mak Embong, siapa lagi? Yang dah bercerai tapi masih menjadikan hubungan diorang tu baik-baik saja sebab ada anak di situ. Kan? Tak boleh. Ibu tak boleh dijadikan sebagai itu adalah bekas ibu dan tiada istilah itu bekas saya. So, saya masih berharap yang Fasura satu hari nanti dengan Patamin akan menjadi kawan semula. Walaupun bukan lagi suami isteri. Okay? So, itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe.